Assalamualaikum, Annyeong. Welcome back to 30 hari Minecraft Bedrock Edition bersama Bawang. So, semalam kita buat apa? Bawang pun dah lupa actually. Kita berjaya buat pagar keliling kampung. So, Bawang tak tahu nak buat apa hari ni. Bawang actually tak ada plan hari ni. So, it's okay lah. Kita just play je lah ya. Jom start. Okay, play. Let's go. Sekarang ni pukul 4 by the way guys. Semalam pun Bawang record pukul 4. Hari ni pun Bawang record pukul 4 guys. Hey, distraction lah diorang ni. Hampir lupa ya nak set timer ya. Kita bawa je lah, just in case. Sunrise laju je, sunrise dia. Actually. Bawang ingat something. Mana barang-barang kita? Bawang tak tahu nak pilih rumah mana satu untuk buat rumah macam rumah sendiri. Ada kat sini. Okay, semalam Bawang tengok video semalam kan. Bawang perasan kat sana macam ada jalan untuk mob masuk macam ni. Ni boleh masuk. Senang betul nak masuk kat situ. Ni pun sama. Kita kena make sure ya everything is selamat. And also kita nak letak apa nama ni? Alamak. Ni carpet ni every setiap angle lah kot. Setiap arah sana letak. So that kita ada tempat keluar. Tak payahlah tanam kat. Tanam je lah. Tak ada dah. Okay, hari ni maybe kita menanam je kot. Ke nak pergi mining telur. Kita boleh buat pie. Wheat seed. Yelah, Bawang rasa hari ni kita nak kena farming. Yes, farmer bawang in action. Sebab kita perlukan makanan. Yes. Food is a problem ya. Kita buat hole. Dah boleh letak barang-barang ni dekat sini dalam ni. Okay. Shear. Bed. Give me back my bed. Okay. Shear. No, not shear. Ho. Okay. Tak ada ke? Ni dah besar kan? Okay. Menanam dulu. Let's go. Alright. Kat mana tanam wheat kat sini? Yes. Ada 4 kan tempat menanam. Ni satu. Yang ini apa ya? Potato juga ya? Bawang rasa bread okey. Ada lagi lah. Ya Allah. 5 ke?
Kenapa dia tak hilang dia punya... Bang. Ni dah lock in ke ni? Sejak bila? Siapa? Dah kenapa campak? Mana lagi? 1, 2... Oh ni ha. Ni carrot je. Kita tak perlukan carrot dulu kan? Kita tukar wheat lah. Okay. Hai. Bawang dengar zombie. Wah. Nak buat chest untuk makanan. Plup. Plup. Kan best kalau ada butang untuk organize. Kita dah ada gold, kita perlukan redstone je. Mana bunyi zombie ni? Bahayalah. Ada gua ke bawah ni? Jom colour bed nak. Bunyi alarm pula. Die. Tengok. Dia punya ni. Macam makanan. Macam yang gula-gula yang apa tu, yang manis tu. Gula-gula yang gula tu. Yang warna-warni tu kan? Okay. Yellow bed. Okay, apa lagi kita boleh buat? Kenapa dia letak carrot? Masalah lah pula ada villager ni. Boleh letak dia dalam boat tak? Supaya dia tak... Diorang tengah borak dah. Tengah gosip kan? Okay, nice. Sorry. Saya terpaksa buat ni. Sebab nanti dia pergi farmer pula. Buat masa sekarang saya seorang je yang boleh farming. Harap maaf. Saya perlukan roti. Banyak roti. Oh ya. Kalau ada sugar cane ni dah boleh buat dah. Kan? Okay, sekejap. Kau pergi cari. Bawang dah letak ke dekat setiap ni? Oh ya, bawang nak bawa balik tu. Iron golem boleh masuk dalam boat ke? Boleh lead ke? Oh, dari bawah ni ke? Sugar cane. Oh my god, ramainya. Sheep. You know what, alang-alang kan? Kan bagus kalau kita boleh shear kulit daripada cow. Mojang, please. Jauh lah. Saya takut lah jauh-jauh. Tapi ambil je lah, pergi je lah.
Saya pula tak buat boat. Buatlah. Bawang dah jumpa Sakura ke? Dah kan? Alamak, bawang pun dah lupa lah. Kalau dah, kenapa bawang tak pergi ambil ni Apa nama? Cantiknya. Screenshot. Sempat lagi kan? Okay. Cakap bawang dah tak takut gelap. Title video kali ni, bawang dah tak takut gelap. Yeah. Kita kena memberanikan diri, betul tak? Kalau tak, sampai bila nak maju? Ada bawang nampak apa nama? Firefly bush. Ada sheep lagi. Korang tak nampak apa-apa Korang tak nampak apa-apa. Allah. Panik. Sebab bawang pergi petik rumput tadi tu. Sampai bawang terpukul diorang. Ayo, ramai ya. Okay, bawang nak screenshot. Bawang dah tak takut gelap. And dia ada creeper kat belakang kan. Lepas tu kena baling trident. Oh my god, spider pun ada. Okay, bawang ni membuang masa lah. Lepas tu saya nak naik ni. Creeper berenang. Lari lu. Tumpah lalu. Dah tumbuh dah Ya Allah, bukit pula. Kat depan ni ada apa? Sorry lah, Iron Golem ya, saya tak sempat nak ni lah. You cannot. Takut. Hampir tersekat kat situ. Laju lah Kenapa creeper tu nampak macam laju? Okay, ada bocor mana-mana ke? Kenapa villager tadi tu baru nak tidur? Lambat je. Ya Allah, ramainya kucing. Saya nampak zombie. Oh my god, sama lah kita punya. Bawang punya armor iron. Lupa pula dah tukar. Baru nak cakap kita matching-matching. Hai. Bawang sebenarnya tak tahu nak buat apa. Tinggal berapa minit? 7 minit. Macam tak sempat je nak pergi mining. Boleh, tapi kalau guna iron pickaxe, maybe cepat sikit Bawang rasa nak pergi mining kat sini Macam cantik je kan. But I don't have coal. I do have kalau kita Allah. Oh gosh, saya nampak Enderman. Enderman tu boleh masuk pagar ke? Korang? Jangan dekat sangat dekat pagar kan. Tiba-tiba ada creeper pula. Kita boleh bakar untuk salah. Oh yeah. For charcoal. Mana nak tanam? Oh ya, bawang tak buat lagi ni. Sekejap. Kita perlukan bucket. Yo.
Bawang yang tak ambil sendiri. Okay, bucket. Oh my god, ni lagi cantik tu. Wow. Lembing Dayang pulang ke... Lembing Awang pulang ke Dayang terbalik pula. Wow. Damn, son. Saya pun ada lah. Sekejap, nak try. Mana entah? Ke bawang tak bawa? Bawang tinggal Macam mana entah guna? Kau sabar jap. Aku pun ada Macam mana nak craft ni? Oh, satu je. Ow! Oh, kita... Oh, dia ada cooldown. Kalau guna horse lagi boleh ni charge. Wait. Is the zombie not... Okay, turun dulu. Okay, saya dah ada thumbnail baru. Oh my god. Lajunya dia love kita weh. Wow. Warna hijau pula tu nak bagi nama apa Allah. Sabar tau. Tapi nanti dia... Oh dang. Sekejap. Kena matahari kan? Alamak. Cepat. Tak boleh. Bawang baru nak guna slab. Tapi I don't think boleh. Dia rare ke? Kalau... Hopefully dia tak rare lah kan? Imagine rare lepas tu bawang tak nampak lagi kan kalau dia despawn. Dia tak spawn lagi for forever. Lah, dia dah belah lah. Macam mana ni? Dia suka ni tak? Rotten flesh. Oh no. Aduh, dia lepak dengan creeper pula. Oh, ada lagi. Bawa nampak lagi. Okay, so dia tak rare lah. Allah, creeper datang. Ma! Ya Allah, kuatnya bunyi creeper tu. Tak relax. Macam dalam kepala otak saya lah bunyi dia. Saya ingatkan dia nak meletup tadi. Saya ingat ke creeper tu ada dekat belakang saya in real life betul-betul lah. Alah, abang rasa zombie horse tu dia akan ni lah at this point, I mean meletup terbakar kalau siang nanti. Distractions je. Oh, kita boleh left click. I mean right click. Untuk charge. Macam mana nak guna dia? Bang, sini jap nak try testing. Oh, left click je. I mean right click je. Tak payah left click dah. Begitu. Okay, kita tengok dia terbakar ke tak. Alah, bijak pula zombie yang lain tu. Macam tak
zombie yang lain tu dia duduk dekat bawah pokok pula. Macam tak. Okay. I think masa dah time. So, sampai di sini saja episod untuk kali ni. Episod 10. Wow. Thank you for watching korang. Terima kasih banyak-banyak. And yeah, see you tomorrow. Jumpa besok. So, jangan lupa like guys. Subscribe kalau belum subscribe. Turn on notification bell. And yeah, thank you korang. Jumpa besok ya. Bye-bye.